Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hello guys. Inilah video first saya memakai telefon baru. Look at this. Cantik tak? Cantik tak? Cantik lah. Gila tak cantik. Sorry mencarut. Hari ni ialah konten kita hari ni. This is my life. Sok-sok bahasa Inggeris pula. Dah tak pandai bahasa Inggeris. Okay guys, hari ni vlog biasa-biasa je. Vlog routine saya. Saya buat lagi sebab saya pernah buat. Tapi yang dulu-dulu tu macam tak payahlah. Kita nak cakap kita buat yang baru, versi baru ni, guna telefon baru ni. Let's go to intro. Okay guys, aktiviti pertama kita ni baju semalam ya. Aku belum mandi. Apa lagi? Jomlah kita mandi. Let's go.
guys. Macam intro yang aku cakap depan tadi tu, yang vlog biasa je. So kita ganti ke vlog biasa kampung saya. So inilah nama vlog tu, iaitu kampung saya. So yang saya tunjuk tadi tu, itulah suasana kampung saya yang sangat begitu sejuk ya. Tak perlu pakai aircon pun dah sejuk. So let's go to kontennya. Okay, so waktunya kita bagi I punya burung makan. So let's go. So inilah burung I. Makan. Terlanjing anjing saya. Itu dia, tak nampak weh. Tu ada. Bagi makan. Muka orang ni dah bagi makan dah tadi. Oh, look at this sunset. Girl. Oh my god. Oi, orang ni. Dah lah, tak tahu lah. So, jom kita bagi. Ni masih ada tapi aku sengaja je nak bagi. So, let's go. Bagi sekejap ya. Bagi sikit je, tak boleh bagi banyak. Itu je, kena banyak-banyak pun. So, done. It's done. So, tu je. Tada, cantik. Gelap. Nice. Look at this. Korang nampak tak? Wow. Ada mata. Apa orang tu? Ada bulan. Matahari bapak tau. Cantik dong. Inilah suasana kampung I. Sebenarnya masih banyak lagi jiran I tu belakang-belakang tu. Suasana kampung macam ni lah. Tu kereta I. Okay guys, so yang kedua kita nak hapus sunscreen ya. Sekarang dah petang ya. Sekarang dah jam setengah dah ni. Jam pukul 6.30 ya. Kita nak hapus makeup. Pasti korang tertanya-tanya, kenapa weh pakai sunscreen petang? Yelah, aku kena pakai. Manalah tahu jiran-jiran datang kan tak pakai kita macam tidak, nanti dia tengok kita gitu. So jom kita buang. Kita buat SSMA pula jadilah tu. Girl. Look at this. Dah nampak sikit. Saya guna ni. Pasti korang tanya apa benda ni. Ni untuk menghilangkan parut-parut macam ni. Ni memang bagus. Kalau campur dengan ni ke, cantik gila. Bom ya. So itu saja. So let's go ke vlog seterusnya. So guys, aktiviti seterusnya kita nak bermasak. Sebab my mom sakit, tak apa sihat. So saya lah yang tukang masak sekarang. So let's go.
pun saya bercakap dekat konten ni pun tersekat-sekat sebab dah lama dia tak buat konten. Orang faham lah kan macam mana kalau orang dah lama tak buat konten tu macam kekok-kekok sikit dia punya bahasa. So, itu saja untuk konten kali ni. So, jangan lupa support saya ya. Jangan lupa support ya. Dan kalau korang nak suruh saya buat apa-apa konten my game ke, konten view of view seram ke, konten cerita kita pun boleh, mana-mana pun boleh. Janji tak yang berbahaya ya. So jangan lupa subscribe, like and share. So inilah channel saya ya, tak ada channel lain, inilah channel saya, iaitu channel Chris Riz. So jangan lupa support, okay? Semoga korang dilindungi oleh yang mulia di atas. Semoga korang dipermudahkan rezeki selalu, lancarkan semuanya lah, semua urusan korang. Itu saja untuk konten kali ni. Bye.